Rupanya dekat Banting ni ada lubuk untuk keperluan niaga hak Bumi Putra weh. Untuk open house ke, kenduri ke, keperluan asas rumah ke, dari saiz kecil sampai ke saiz godang. Dekat celah mana Ena jumpa? Follow Ena dulu, okey? Inilah dia Saka Nilai Cawangan Banting yang terletak sederik dengan Bank Rakyat Banting. Luaran kau nampak macam kecil tau. Masuk-masuk weh, rambang mata, tersusun elok Bekas plastik bungkusan makanan ada pelbagai saiz dan bentuk. Cawan yang plastik atau kertas pun ada. Senduk sudik penapis dari saiz secong ek sampai ke saiz besar macam Ena ada Kuali periuk dari Malaysia ada, dari India pun ada. Ni saiz godang pun ada. Kau berendam dalam tu pun muat. Nak jenis yang raga atau rotan pun ada. Macam ni selalu kita nampak peniaga nasi lemak letak ayam goreng berempah kan. Bakul nak pergi piknik pun ada ni Bekas gabus ada, bekas kedai udara ada. Weh banyak weh. Semua ni memang sesuai nak untuk niaga. Ena yang tak berniaga ni pun rasa wow and wow. Yelah, bukan untuk niaga je ada, untuk keperluan rumah sendiri pun ada ni Banyak weh. Set pinggan mangkuk ada, sudu ada, bekas sudu ada. Warna-warna macam ni sesuai lah nak buat tema rastik. Iron board ada, dulang ada, bekas air ada, tong sampah besar gajah pun ada. Baldi ada, bekas letak baju kotor estetik pun ada. Bahagian nak buat catering open house atau kenduri pun ada ni wah. Macam-macam ada. Sebab tu Ena kata sini lubuk. Alah, yang lagi bestnya, mana yang korang nampak tag macam ni means barang tersebut tengah harga tak masuk akal tau. Dia orang nak bagi sebulan je tau. Kalau lambat melepaslah korang. So apa lagi, wang Banting yuk serbu. Memang marem weh.